Dia ada saiz dia. Nampak? Korang kena sandpaper halus-halus, cun-cun baru masuk. Sama tu orang peluang kata tu. Okey. Video sebelum ni yang ada tunjukkan carburetor ni kena servis kan. Semua dah servis. Dalam pun dah bersih. Jadi hari ni tip plan untuk pasang. Jom. Tak susah pun geng nak buat benda-benda sini, nak buat servis carburetor apa semua kan. Sayanglah motor kalau korang tinggal lama-lama kita biar macam tu je. Tengok macam motor fake ni jadi apa kan. Dia motor biar lama-lama ni makan diri lah jadinya. Ni dia punya tayar pun agak juga ada bocor halus. Untuk next video mungkin kita akan fokus kat tayar pula. Barang semua dah sampai dah, cuma tinggal nak buat video je. Masa lah geng. Ni pun sebab korang support je. Kalau korang tak support ni mungkin tak buat dah video-video macam ni. Okey, dia punya slide ni sebelum ni ada kesan minyak dia jadi macam ni. Ni yang kesan lama lah ni. Bawah ni fix tak buat lagi. Sekejap lagi kita cuci sikit sebelum nak masukkan dekat carburetor. Ni korang kena cucikan dulu lah sebelum nak masukkan dalam carburetor. Ni penting tak sebabkan yang sebelum ni memang bila kita pula throttle, sebelum ni kita pula throttle memang dia tak ada main lah. Tapi ni dah ok. Nanti kita masukkan dalam carburetor, baru kita test. Ni pula ini kalau korang ada stopper, dia letak stopper lah. Tapi macam fix nak ni kan mudah pakai skru ke. Sebab dia punya spekok dia dah start leaking. Dia tak boleh nak kawal lah. Dekat slide ni kan dia ada daki-daki tarik minyak yang warna kuning tu kan, dia melekit-lekit tu kan. Jadi nak kena buat keluar juga benda alah ni. Korang tengok macam mana Fik buat. Mudah je.